Sayyidina Muhammad wa alaihi wasallam. Yang ni kita bagi macam satu simbolik lah. Macam kita ada mengaji di kuliah, kita dapat sijil. Ni kita mengaji kuliah, habis sebuah kitab. Lina setengah jaga setengah, alhamdulillah dah habis 57 buah hadis dan kita dapat sanad. Saya dapat sanad ni malam 27 Ramadan, aku tak silap. Masa guru saya bagi. Mudah seorang je bagi waktu lain, dua masa. Jadi kita sambung nama dan nama-nama tokoh-tokoh dalam ni semua ulama-ulama besar yang mereka ada sampai sanad mereka. Jadi kita akan baca nama-nama mereka. Tuan-tuan dengar sampai habis, kemudian kita baca doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sanad Al-Jami' As-Sahih lil Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ini adalah sanad kepada kitab Sahih Bukhari karangan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a maqama ahli al-hadis wal isnad. Ini saya baca dalam matan ni, dalam sijil. Lebih pendek daripada yang dalam syarah. Segala puji bagi Allah yang mengangkat maqam orang yang mengaji hadis dan orang yang mendapatkan sanad. Wa naddara wujuhahum. Semoga Allah memberikan wajah yang ceria, wajah yang gembira, yang berseri-seri, yang mendapat nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa a'la dzikrahum. Semoga Allah mengangkat sebutan nama mereka yang mengaji dan mendapat sanad bainal ibad, di kalangan hamba-hamba Allah yang lain. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil ibad. Salawat dan salam kepada penghulu kita Nabi Muhammad, sebaik-baik hamba. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Dan ke atas seluruh keluarga baginda, para sahabat baginda, pengikut baginda mereka dengan kebaikan sehingga hari akhirat. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, fayaqulul abdul faqir. Berkatalah hamba yang fakir kepada Allah, yang amat berhajat kepada Allah, tuwailibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang masih belajar. Itu nama saya. Setelah itu, zadahullahu min nawafihil ju'ihil miski. Semoga Allah menambahkan pemberian yang baik. Hadza wa qad istajaztu. Ini sesungguhnya saya telah meminta ijazah min ba'dil masyayikh alladhi iltaqaitu bihim, daripada sebahagian para ulama yang telah saya bertemu dengan mereka. Wa akhussu bidzikri, dan saya mengkhususkan dengan menyebut dua orang ulama. Yang pertama, Syaikhi Al-Allamah Al-Imam As-Sayyid Muhammad Zaki Ibrahim Al-Husaini Al-Azhari, yang gambar ada belakang kita, yang tengah tu. Belakang kita yang tengah tu, yang tua tu, rahimahullahu ta'ala. Wa Syaikhi Al-Allamah Al-Jalil Al-Mufid Fadilatul Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari Al-Makki hafizahullahu ta'ala, juga gambar ada belakang kita. Dua-dua orang ulama ini, waqad ajazani, mereka berdua telah memberi ijazah kepada saya. Ijazatahuma, akan ijazah mereka berdua, an masyayikhihima, daripada guru-guru mereka. Wa min masyayikhihima, dan di antara guru mereka berdua yang mereka pernah ambil ijazah ialah musnidud dunya, orang yang menjadi musnid, yang memegang banyak sanad yang tertinggi di dunia di zaman beliau, iaitu Fadilatul Syekh Abul Faid Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Makki, seorang ulama keturunan Indonesia, keturunan Rasulullah, lahir di Mekah, mengaji di Mekah, meninggal di Mekah, tanam di Ma'la. Syekh Muhammad Yasin ni karang Sunan Abi Daud, syarah Sunan Abi Daud lebih kurang 20 jilid, tapi tak dicetak. Tapi sebahagian kitab lain dikarang. Jadi orang Melayu, tapi karang kita Arab mengatasi orang Arab. Karangan dia puluhan jenis. Sanad beliau lah yang kita sambung. Dan nama beliau kalau dalam kitab muka surat 213, baris yang ketiga daripada bawah. Kemudian Syekh Yasin berkata apa? Syekh Yasin berkata, hilang dah tak mana tu.
Kecil sangat. Fa aqulu billahi taufiq. Aku berkata dan aku mengharapkan taufik hidayah daripada Allah Ta'ala. Wa huwal hadi ila aqwami tariq. Dan Allah itu maha memberi petunjuk kepada jalan yang paling betul. Akhaztul ijazata. Aku telah mengambil ijazah daripada fadilatul syekh. Aku telah Al-Jami' Arwihi. Dia kata apa? Arwihi. Telah berkatalah oleh Fadilatul Syekh Muhammad Yasin Arwihi, saya meriwayatkan akan sanad Sahih Bukhari, Al-Jami' As-Sahih Imam Al-Bukhari, anis syuyukh, daripada syekh-syekh berikut. Al-Allamah Al-Mutafannin, seorang yang banyak ilmu, yang pakar dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan, yang paling hebat di zamannya di Mekah, zaman Uri Saleh mengaji tu. Yang nombor satu zaman tu, nama dia Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki Al-Makki. Ada gambar dia. Gambar-gambar ni tuan-tuan boleh tengok dalam Google, dalam YouTube. Tulis nama ni naik. Seorang pakar di tanah suci Mekah. Nama dia Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki Al-Makki. Guru Syekhul Mudarrisin, guru kepada para guru-guru di sana. Bidaril Ulum Ad-Diniyah di Mekah. Di tempat pengajian nama Darul Ulum di Mekah. Dan guru yang kedua bagi Syekh Yasin wa Abdullah bin Muhammad Ghazi Al-Makki. Guru ketiga Syekh Abdul Rahman bin Karim Bakhshi Al-Hindi, orang India, Summa Al-Makki, kemudian menetap di Mekah. Guru yang ketiga Abi Hafsin Umar bin Hamdan Al-Mahrisi At-Tunsi, orang Tunisia, Muhaddis Al-Haramain, pakar hadis di Mekah dan Madinah. Tiga yang pertama mengambil daripada Syekh Muhammad Abdul Haq Al-Ilah Abadi Al-Makki, dan guru yang keempat yang disebutkan tadi mengambil daripada Syed Muhammad Ali bin Zahir Al-Watari Al-Madani. Mereka berdua mengambil daripada Syekh Abdul Ghani Al-Mujaddidi Ad-Dihlawi Summa Al-Madani. Kemudian mereka mengambil daripada Syekh Muhammad Ishaq Ad-Dihlawi Dafin Makkah, yang dikebumikan di Ma'la di tanah suci Mekah. Dan mengambil daripada Umar bin Abdul Karim Al-Attar Al-Makki, mengambil daripada Syekh Muhammad Tahir Sunbul Al-Makki, daripada pak saudaranya Khali Syekh Muhammad Arif bin Muhammad Jamal Fatni Al-Makki, daripada Musnid Makkah yang tiga orang, Musnid Makkah Al-Thalasah, Ahmad bin Muhammad Al-Mukhli, Abdullah bin Salim Al-Basri, wa Hasan bin Ali Al-Ujaimi. Jami'uhum, semua mereka itu mengambil daripada Asy-Syams Muhammad bin Alauddin Al-Babili Al-Misri Al-Syafi'i, mengambil daripada an Abi Najah Salim bin Muhammad As-Sanhuri an Khatimatil Huffaz wal Muhaddisin, mengambil daripada hafiz yang terakhir dan pakar hadis yang akhir An-Najm Muhammad bin Ali Al-Ghaiti. Beliau mengambil daripada Syekh Islam Abi Yahya Zakaria bin Muhammad Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari pengarang kitab Fathul Wahab, hubung dia sebelah kepada Imam Syafi'i, pakar fiqh dalam mazhab Syafi'i, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengambil daripada Amirul Mukminin fil Hadis Syihabud Dunya wad Din Abil Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, Imam Ibn Hajar pengarang Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Syekh Zakaria Ansari ini murid kepada pengarang syarah Sahih Bukhari yang digelar Amirul Mukminin fil Hadis, yang kuburnya juga di Mesir, dan kitab dia merupakan syarah Sahih Bukhari paling terkenal di dunia. Nama kitab itu Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Yang banyak kita sebut dalam syarah ni petik daripada kitab beliau. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ambil daripada gurunya Al-Ustaz Abi Ishaq Ibrahim bin Ahmad At-Tanuhi, dan beliau mengambil daripada Abil Abbas Ahmad bin Abi Talib Al-Hajjar. Dia mengambil daripada As-Siraj Al-Husain bin Al-Mubarak Az-Zabidi ataupun Az-Zubaydi Al-Hambali. Beliau mengambil daripada Abil Waqti Abdul Awwal bin Isa bin Shu'aib As-Sajzi Al-Harawi. Beliau mengambil daripada Abil Hasan Abdul Rahman bin Muhammad bin Mudhaffar bin Daud Ad-Dawudi. Beliau mengambil daripada Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad As-Sarkhasi. Beliau mengambil daripada Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Matar ibn Saleh ibn Bish Al-Firabri. Al-Firabri ni yang cerita saya mimpi tengok Imam Bukhari berjalan belakang Nabi SAW, tak mana Rasulullah tak tapak kaki, tak betul lah Imam Bukhari letak. Ni anak murid Imam Bukhari. Imam yang
terkedepan dan murid yang di antara yang terhebat daripada murid-murid Imam Bukhari, nama dia Imam Al-Firabri rahimahullah. Imam Firabri ini teguh mengaji daripada mula sampai habis, ambil daripada Imam Bukhari. Lalu dia sebut an jami'ihi, dia meriwayatkan daripada penghimpun Sahih Bukhari, juga gelarannya Amirul Mukminin fil hadis, iaitu Al-Imam Al-Hafidh Al-Hujjah Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah ibni Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Qala an-Nakhai qala an-Nakhli wa waqa'a lana sanadun 'alin. Riwayat bahagian kedua dia ada sanad yang tinggi. Yang kedua daripada Syekh Muhammad Ali bin Muhammad ibn Allan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Makki, pengarang kitab Dalil Falihin dengan syarah Azkar Futuhat Rabbaniyah. An Syekhi Muhaddis Diyar Al-Misriyah, diambil daripada gurunya pakar hadis di Mesir, Muhammad Hijazi Al-Wa'iz. Beliau mengambil daripada syekhnya Syekh Muammar, syekh yang panjang umur, Muhammad Az-Arkamas. Dia mengambil As-Sakakin Birak Al-Mu'adda di Mesir, di satu tempat di Mesir. Dia mengambil daripada syekhi gurunya Syekh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani juga. Ini riwayat ini sampai kepada Imam Hajar juga. Wa warawahu Al-Basri. Yang ketiga, aidan an Syekh Muhammad Al-Maktabi Ad-Dimashqi ijadan qala arwihi aliyan. Dia kata saya riwayat secara tinggi, sanad tinggi daripada Najmin Al-Ghazi, daripada bapaknya Al-Badr Al-Ghazi, daripada Imam Abil Fath Al-Iskandari, orang Iskandariyah. Dia meriwayatkan kepada seorang ulama hadis perempuan, nama dia An Aisyah binti Abdul Hadi. Apakah hadis perempuan ada seorang yang duduk dalam sanad ni, nama dia Aisyah binti Abdul Hadi. Dan Syihab Ar-Rassam, dan mengambil daripada jaddi datuknya An-Nuwairi Ali ibn Saleh. Semua mereka ambil daripada Al-Hajjar. Selesai. Wa huwa bihadzal i'tibar, dan dengan pengiraan ini a'la, sanad itu tinggi daripada Imam Babili, selain daripada sanad yang kerana ia datang daripada hafiz al-hadis. Wa min huna aqul, dari sini saya berkata, bi annani qad ajaztu, bahawa sesungguhnya saya telah memberi ijazah kepada nama-nama tuan-tuan yang ada di situ, kepada tuan-tuan semua sekali. Bihadza sanad al-muttasil, dengan sanad yang berhubung ini kepada Imam Bukhari, sahib kitab Sahih Bukhari, pengarang kitab Sahih Bukhari, wa ghairi min muallafati, dan karangan-karangan Imam Bukhari yang lain, dan wa jami'i marwiyati wa mujazati wa muallafati min ma'qulin wa manqul, dan dengan semua sanad-sanad yang saya telah terima, riwayat dan ijazah yang saya terima, dan karangan yang saya susun, min ma'qulin wa manqul, sama ada huraian secara ilmu aqli ataupun secara Quran hadis, kama ajazani bidzalika asyakhil fuhul, sebagaimana telah mengijazah kepada saya oleh guru-guru saya yang hebat, yang mulia. Akhussu bil fadli wad dzikr, saya menyebut secara mempunyai kelebihan dan sebutan. Minhum, antara mereka, Fadilatul Syekh Al-Marhum As-Sayyid Muhammad Zaki Ibrahim radhiyallahu anhu, wa Fadilatul Syekhina Al-Muhtaram Al-Mubajjal, yang dihormati dan dimuliakan. Al-Muhtaram yang dihormati, Al-Mubajjal yang dimuliakan. Fadilatul Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari Al-Makki radhiyallahu anhu. Wa usi nafsi wa iyyahu bittaqwa, dan saya berpesan kepada diri saya dan kepada penerima sanad ini agar sama-sama kita menjadikan diri kita orang yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Wa usihi bimujalasati salihin, dan saya berpesan kepada diri saya dan kepada penerima sanad agar kita rajin duduk dengan orang-orang baik. Wa mujadabatil mulhidin, dan menjauhi orang-orang yang tidak percaya kepada kewujudan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi orang-orang yang salah dan sesat. Wa ta'addubi ma'al a'immatil mujtahidin, dan agar kita semua beradab mulia dengan imam-imam mujtahid. Kita menghormati mereka, kita mendoakan kerahmatan kepada mereka, jangan kita memperlekehkan mana-mana imam mujtahid. Wa bikaunihi bil ashari minal mustaghfirin, dan saya berpesan kepada diri saya dan penerima sanad ini supaya kita jadikan diri kita orang yang setiap hari memohon keampunan di waktu sahur. Tiap-tiap pagi jangan bangkit selepas subuh, bangkit sebelum subuh, walaupun sepatah, walaupun seminit, walaupun satu saat, untuk kita minta Allah ampun dosa kita, mak ayah kita, guru-guru kita, adik keluarga kita,
seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup maupun yang telah mati. Nabi SAW bersabda, barang siapa minta ampun untuk orang beriman lelaki dan perempuan, dia diberikan pahala sebanyak bilangan seluruh orang beriman itu. Yang masih hidup berapa bilion, yang telah mati berapa bilion, semua tu pahala dapatkan kita. Syarat dia kita minta ampun, ya Allah ampun dosa saya, ampun dosa seluruh orang beriman lelaki dan perempuan. Itu ya. Jadi waktu terbaik kita baca waktu sahur dan waktu-waktu yang lain. Dan agar beramal dengan ilmu dalam kata-kata, perbuatan dan keadaannya, dan mengingatiku dengan mendoakan juga kebaikan untuk kepada setelah semua keadaan, khususnya apabila daku akan berada di bawah batu nisan. Khususnya apabila aku berada di bawah tanah. Pesan supaya doa masa hidup, doa lebih-lebih doa lepas kita mati. Waftaqartu ila du'ail ahbab. Ketika itu kita amat berhajat kepada doa orang-orang yang kita sukai, yang sama-sama bertemu dan berada dalam majlis yang baik. Linafuza insyaallahu bil qabul, supaya kita semua insyaallah dapat diterima oleh Allah sebagai hamba yang beriman dan bertakwa dan berjaya dunia akhirat. Wa bulughis suli wal ma'mul, dan supaya mencapai segala doa dan permohonan dan harapan kita. Wa ilal qurbi min Allah bil wusul, dan supaya kita semua sampai kepada darjat hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala ridwanihi bil husul, agar kita menghasil dan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala bi barakati sayyidina Muhammad asyrafil anbiya, dengan berkat penghulu kita Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, wa afdhalir rusul, dan rasul yang paling agung, alaihi afdhalus salatu wassalam, kepada baginda selawat dan salam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saya ijazahkan di sini sanad ini kepada tuan-tuan dan puan-puan sebagaimana saya menerima ijazah dari guru-guru saya, dan mereka menerima ijazah daripada guru-guru mereka sampai kepada Imam Bukhari, sampai kepada Nabi SAW. Tuan-tuan kata, qabil tu ataupun saya terima. Jadi saya ulang sekali lagi, ajaztukum kama ajazani asyakhi fillah, muttasilina, bersama sanad mereka kepada Imam Bukhari, dan seterusnya bersama sanad Imam Bukhari sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qabil tu kami terima. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkati kita semua. Semoga Allah Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah supaya kita sentiasa berada dalam kebaikan zahir dan batin, individu, keluarga, masyarakat, dan semua orang yang bergaul dengan kita mendapat manfaat daripada keinginan kita untuk mencari manfaat kepada diri kita dan orang lain. Selagi kita belum meninggal dunia, kita minta Allah jadikan kita sebagai penyambung kebaikan yang dibawa oleh Nabi SAW. Allahumma ja'alna mafatiha lil khair wa maghaliqa lil syar. Ya Allah, jadikan kami semua sebagai pembuka kebaikan untuk diri kami dan untuk orang lain, dan penutup keburukan daripada diri kami dan daripada orang lain. Dan Allah juga jadikan kita sebagai orang yang sentiasa berada dalam limpahan rahmat, taufik dan hidayah, dan dikurniakan kehidupan yang cemerlang dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma, wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al Allahumma fina wa la man ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal du'aana kama hiya fi niyyatina. Ya Allah, makbulkan segala niat-niat yang baik yang terkandung dalam hati kami masing-masing. Allahumma inna nas'aluka lana wa liwalidina wali masyayikhina, kami mohon agar engkau kurniakan kepada kami, kepada ibu bapa kami, ahli keluarga kami, guru-guru kami, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, agar engkau kurniakan kurniaan terbaik di dunia dan akhirat kepada kami dan kepada mereka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dan bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan kita hadiahkan Fatihah kepada Nabi SAW, para nabi dan rasul, para sahabat,
para alim ulama al-amilin, semua ulama-ulama yang terkandung dalam sanad ini, dan lebih khusus kepada Imam Bukhari rahimahullahu taala, dan kepada pensyarah-syarah kepada Imam Bukhari, syarah Sahih Bukhari, kepada ibu bapa kita, kepada guru-guru kita, kepada ahli keluarga kita, dan kepada muslimin muslimat, mukminin mukminat. Sya'unillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan terima kasih kepada travel, kepada Puan Ni dan semua yang terlibat dan berusaha untuk mengadakan program pengajian Sahih Bukhari dan program ijazah sanad. Jadi tuan-tuan boleh balik di rumah, simpan dalam album boleh, buff frame tergantung boleh. Kalau orang nak main tanya, saya ada sanad ambil dengan Ustaz Mat. Jadi sebagai satu kenangan untuk kita balik daripada bumi Imam Bukhari, kita ada sanad yang nama-nama para wali Allah, nama-nama para ulama besar terkandung dalam sanad ini, dan kita sampai pada mereka, mudah-mudahan berkat mereka berpindah kepada kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.